Lebih lanjut mengenai gempa bumi 7.4 magnitudo yang melanda Laut Maluku Utara di luar pesisir Pulau Ternate Indonesia pagi tadi yang mengakibatkan beberapa bangunan rosak serta mencetuskan ombak tsunami. Kita akan terus bersama dengan Ketua Biro Kompas TV Manado. Gempa bumi Indonesia. So ni merepek lah gempa bumi. Kan? So saya cakap. Korang tak kenal non kunyit tu siapa? Korang tak kenal. Dah jadi macam gini pun korang masih tak nak fikir lagi. Kau tak nampak lagi. Masa, ini apa Syahdi merapu? Sebab kau tak nak fikir. Kau kena fikir. Kalau dulu kita selalu didendangkan dengan ayat sikit lagi guys. Tapi sehinggakan hari ini, seperti mana katanya Perdana Menteri akan bertukar, kerajaan akan bertukar, tak jadi pun. Langsung tidak menjadi kenyataan. Dan hari ni si Papa Barua ni yang selalu kalau sama fitnah, yang selalu duduk buat fitnah ni, ada ayat terbaru. Ayat dia, korang tak berfikir ke? Korang tak berfikir ke? Cuba korang berfikir. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab dia tahu. Dia tahu budak-budak Walau, penyokong pembakar ni memang tak akan berfikir. Memang tak akan berfikir. Sebab dia suruh berfikir. Sebab dia tak tahu. Penyokong Walau ni, geng-geng Walau, penyokong pembakar apa semua ni, dia tak akan berfikir. Orang macam Papa Gomo boleh dijadikan bahan rujukan, idola. Apa yang dikatakan oleh Papa Gomo ni mesti akan dipercayai oleh budak-budak Walau. Aku pun tak reti juga nak cakap macam mana. Macam mana orang Walau ni boleh terpedaya dengan kata-kata Papa Gomo ni. Walaupun berkali-kali kalau sama fitnah. Seperti mana video yang kita tengok itu, katanya bencana di Indonesia pun dikaitkan dengan Anwar Ibrahim. Oi gila. Semua salah Anwar. Apa yang terjadi negara kita ko, negara Indonesia ko, mana-mana ko, salah Anwar. Salah Anwar belaka. Tapi orang yang mendengar tu masih lagi nak percaya. Aku tak tahulah. Mana otak korang ni. Baru ni Dr. Azman pun share apa yang diucap dalam video Papa Gomo ni. Memang orang kata titik terendah seseorang itu terletak bila mana dia menyokong si Papa Gomo ni. Statement, kenyataan apa yang dibuat oleh Papa Gomo ni, dia percaya. Dan hari ni seperti mana Walau percaya kepada Papa Gomo, kita tengoklah. Kita tengok walaupun berkali-kali kalau sama fitnah, kantoi menipu, lepas fitnah, lepas tu minta maaf. Tak tahulah kalau kita nak buat list ni, aku ingat berapa banyak pun tak tahulah. Kepada Walau, cuba korang berfikir. Tapi tak payah suruh berfikir sebab geng ni memang takkan berfikir.